Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya, Watu Azafi pada kru TV PSS Industri Belpas melaporkan. Pada hari Jumaat yang penuh indah serta mulia ini, tepat lagi pada 23 Januari 2026, sekolah kami telah berlangsungnya Majlis Penyerahan Bantuan Awal Sistem Sekolahan bagi tahun 2026 yang bertempat di Dewan Datuk Highlands ZKB Belpas. Majlis ini dianjurkan bertujuan untuk memudahkan serta meringankan bebanan ibu bapa supaya anak mereka dapat datang ke sekolah dengan penuh semangat serta selesa. Majlis ini telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Azrul Mahathir bin Aziz, Ahli Dewan Undangan Negeri Bayan Lepas. Kehadiran beliau jelas mencerminkan keprihatinan pihak wakil rakyat terhadap kebajikan dan pendidikan anak-anak di kawasan Bayan Lepas. Dalam ucapan perasmian, Yang Berhormat Datuk Azrul Mahathir menegaskan bahawa bantuan awal persekolahan ini bukan sahaja membantu dari segi kewangan, malah menjadi suntikan motivasi kepada murid-murid agar terus berusaha mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik dan sosial. Beliau turut menyeru agar murid-murid menghargai sumbangan yang diterima serta memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, majlis kita pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Kami seluruh warga SMK Belpas mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Azrul yang sudi sama-sama meluangkan masa bersama kami untuk menjalankan majlis ini bersama-sama. Majlis ini juga jelas memberikan komitmen yang berterusan antara wakil kerajaan dan juga wakil rakyat untuk memastikan kebajikan dan juga pendidikan murid terpelihara. Saya, Watu Azafi daripada kru TV PSS SMK Belpas melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.